Assalamualaikum Tachahau. Hari ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi makan asam pedas dekat area mana? Dekat area Geylang Patah. Let's go guys. Baba nyonya asam pedas. Let's go. So hari ni yang special kita ada Ruslo dengan kita. Kita ada Bang Wani juga. Dan kita akan makan asam pedas. Kita tengok apa yang best dekat sini menu. Jom. Ini hari ni ada sayur pucuk paku. Oh. Cuba aku. Tak selalu adanya, tapi hari ni orang akan ada special. Saya dapat tahu, saya ada pernah tanya dia. Ini asam pedas ialah mana punya? Sebab kita Johor, Malaysia banyak asam pedas. Melaka punya ke, Tubapa punya ke, itu Johor punya ke. So dia bagi tahu saya itu ialah resepi turun temurun, family recipe. So bukan daripada mana-mana ni. So that's why kita dapat ini. Right? Oh ni, apa yang best kat sini rasa agak-agak? Saya lagi suka sotong. So saya rasa saya expect sotong dia boleh sedap lah. Sotong sedap Tapi harga sotong ni pun okey. Starting price dia RM20. Oh, RM20. Okey, kita try. Okey lah, bagi saya harga okey. Kalau di JB RM9. Nasi okey lah. Wah, tadi boleh makan ke? Halal. Sini semua itu ingredient semua pun halal ya. Air pun halal. Itu jangan risau aja, banyak dia kawan kami datang. Syafiq Rahim kan? Syafiq Rahim pun dah makan kat sini. Boleh tengok Syafiq Rahim? Singapore punya famous punya artis, handsome dia. Ini orang Cina. Besar. Bau smell very nice, very. Ini macam biasa saja, RM35 saja. Kami Cina pun ada makan dia. Sekarang Melayu pun ada makan. Ada, kita masih suka. Paku. Ada. So dia cakap ini kurang ada punya ini menu. Memang. Kita banyak kita dapat ini. Siapa? Okey. So boleh tengok preparation sikit dari sini. I'm looking for a stack down in black. I'm bringing it back without a stack. Got a system max out of control and ready to roll out. Keep some spins fresh than down to you. Dari kecil saya sudah main dekat tengah je lah. Kacau-kacau dia, tengok orang bikin party macam mana. Tiba-tiba boleh kawan sama dia. Okay, not bad. Dia menikmati asam pedas. Talent. Dia ada sweet, sour, tangy, bikin betul rasa. Jadi letak garlic, satu top garlic and satu chicken. Wah, ini nice. Ini rasa dia high level. Orang pakai nanas. This is for you. Sangat kenyang. Waktu operasi 11 pagi sampai 9 malam. So 9 last call Lepas 9 jangan order Betul. Ikan pun sudah habis tutup. Isnin sampai apa buka? Isnin sampai Isnin sampai Isnin. Isnin sampai Isnin. Selasa tutup. So okay guys, ini untuk hari ni. Kenyang. Thank you Bruce Law. Thank you Wani. Bye. Thank you everyone. Bye.